Nampaknya tahun ni macam tahun lepas lah juga Jebat. Sunyi je. Hello Firas, kau dah masuk pejabat saya sekarang? Dah? Ya? Okay, baik bos. Assalamualaikum bos. Boleh saya masuk? Masuk. Ya bos. Kenapa nak jumpa saya bos? Okey, macam ni Firas. Minggu ni, kau kena standby. Sebab ada klien daripada luar nak jumpa malam raya nanti. Mana bos? Kau nak naik pangkat ke tidak? Raya, tiap tahun ada. Okey lah. Baik bos. Tanya kita berdua je Firas. Ya Abah janji Abah akan jaga Firas selama-lamanya. Jangan tinggalkan tinggalnya ya. Ya, Abah tak tinggalkan. Okay. Abah call Firas. Harap dia angkat lah. Hello? Ya. Ya, saya tengah kerja ni. Boleh tak jangan kau banyak kali? Tak adalah. Ayah nak tanya, kamu tahun ni balik ke? Kan saya cakap banyak kali. Tengok keadaan. Jangan tanya banyak. Oh, ayah cuma rindu je. Okay. Hello, Assalamualaikum Mak. Maya kat tempat kerja lagi ni. Kenapa ni? Tak cukup duit ke? Kalau tak cukup, Maya boleh transfer. Ha? Raya. Mestilah balik. Takkan tak balik? Kalau Maya tak balik, siapa nak layan dengan Mak? Abang kan tak ada. Ya Mak, duit kita boleh cari. Tak apa. Kasih sayang family ni, mana kita nak cari? Ish. Tak apa Mak, jangan risau, okey? Ya. Kita jumpa malam raya nanti, okey? Bye. Assalamualaikum. Buat kopi ya. Nak grinding kopi lah. Sorry, apa yang terjadi ni? Loh, Assalamualaikum ayah. Saya jadi balik lah hari ni. Nanti kita jumpa rumah.
Yang jauh disambut pulang, dekat berkunjung datang. Maaf sayang, abang mungkin lambat pulang.